Assalamualaikum rakan-rakan cerdik sekalian, this is Epic Trader. Video kali ni aku nak buat recap terhadap trade yang aku ambil hari ni dekat market FSPO 5/11. So without further ado, okay, let's jump into the chart and then kita just tekan butang replay and then kita select this one. Okay, alright. So macam biasa, at the very first 15 minutes after market open, aku akan just chill dan aku akan tunggu 15 minit candle terbentuk. Dan after that aku mark dia punya high dan mark dia punya low. And then selepas itu aku tunggulah market nak pergi mana. Kalau dia break ke bawah, aku akan entry short. Kalau dia break ke atas, aku nak entry long lah. Okay, so selepas 15 minit candle terbentuk, aku dapati ada satu candle breakout. Okay, dan candle ni breakout cun lah. Sebab apa? Dia breakout this 15 minute low, and at the same time dia juga breakout this one, this demand zone lah. Kat sini kan ada 1-2 kali price touch dan price naik kan, walaupun sedikit, tapi kita kira kat sini adalah buyer kat sini kan. So aku suka dengan price action ni, tapi masih belum cukup untuk aku nak entry. Sebab apa? Aku punya sistem mesti ada fair value gap sebelum aku entry. Okay, tapi bila mana aku tunggu, eventually price tak buat fair value gap, malah dia breakout ke atas balik. Dia bukan breakout ke atas, maksudnya breakout ke bawah fail. Dan sekarang ni dia price masuk balik dalam range, dan price eventually kat sini nampak candle sangat besar. Dan candle ni sebenarnya candle buyer lah, memang kuat lah buyer masuk kan. And then eventually price membuat fair value gap dekat dalam range selepas dia membuat sweep. So aku consider this thing, apa yang terjadi kat sini, dia false breakout, this is a sweep lah. So bila aku tengok idea trade aku hari ni, aku sangat suka lah. Sebab apa? Bila dia buat sweep kat sini, dia buat sweep dekat area demand kat sini. Tapi satu benda yang mungkin aku terlepas pandang lah, kat sini is not a very strong demand lah. So this sweep dia yang cantik bila mana terjadi dekat previous day low punya sweep ataupun previous day high punya sweep, itu lagi cantik lah. So kalau aku nak ubah benda ni, maksudnya kalau aku nak aku akan still ambil trade ni, cumanya mungkin aku tak akan ambil sebanyak 2 lot lah. Aku akan ambil hanya 1 lot saja. Okay, so kat sini aku entry dekat area 4136 macam tu. Okay, dan selepas aku entry, dia terus profit lah. Dan aku actually quite confident about this trade, tapi at the same time aku juga alert dengan adanya resistance ke atas ni. Okay, so aku entry 2 lot lah. So bila mana market nak push, nak tutup sesi pagi tu, aku tanya diri aku, adakah aku nak hold 2 lot dekat trade ni. Dan eventually aku fikir-fikir dan aku cakap kat diri aku, okay, aku tengok balik trade idea aku suka lah trade idea ni. Sebab apa? Sebab ada sweep ni. So macam probability dia nak break this resistance, aku rasa agak tinggi. Okay, itu aku rasa lah kan. So that's why aku decide untuk hold lah 2 lot. Okay, aku hold je 2 lot. Okay, but eventually bila market open pada sesi petang, dia terus break down gap, which is quite unlucky. Memang bukan market nak pergi ke atas lah, market nak pergi ke bawah lah. So dekat sini ada fair value gap kat sini kan. So kat sini aku decide bila mana price dah break 5 minit fair value gap ni, okay, dan 5 minit candle dah close below fair value gap ni, aku nak exit 1 lot lah. And then lagi 1 lot aku nak exit bila mana dia break below this low. Okay, so dekat sini aku ada buat sedikit kesilapan, di mana instead of aku nak exit 1 lot, aku pergi tambah 2 lot dekat sini. So aku tersilap tekan butang button. Okay, so this is silly mistake lah. Okay, silly mistake. Dan eventually lepas saja aku tekan ter-add tambah lagi 2 lot, aku terus exit 2 lot balik. Dan lagi 2 lot tu aku nak exit bila mana price break below this low lah. Tapi actually sebenarnya the correct way, apa yang terjadi tadi, sepatutnya aku terus exit 3 lot lah, bukannya aku hold lagi 2 lot. Sebab memang aku punya idea adalah untuk exit 1 lot dekat sini dan 1 lot lagi bila dia break below this low lah.
Tapi aku decide untuk, sebab aku dah ter-add 2 lot, itu sangat-sangat kesilapan yang sangat bodoh. Itu maksudnya aku memang tak fokus lah. Bila mana aku tekan butang dekat apps tu, aku tak betul-betul fokus. So this is the thing yang aku kena fokus, yang kena aku fix, so that apa, aku in the next trade aku tak buat kesilapan bodoh macam ni lagi lah. So guys, you guys might find this kesilapan macam bodohnya kan. Memang betul bodoh, tapi again, kalau korang tak fokus, sell dengan buy, sebab kedua-dua arah SPO ni, kedua-dua arah kita boleh bantai kan. Buy kita boleh buat, shop kita boleh buat kan. So kita kena fokus bila time in, bila set order dekat phone tu, korang kena fokus lah. So aku tak fokus dan aku ter-add, dan but eventually aku memang exit 2 lot kat sini. Tapi lagi 2 lot tu, alamak, apa sudah jadi? Adakah market crash? Okay, lagi 2 lot tu. Okay, sekejap aku buat tekan balik butang replay. So lagi 2 lot tu aku exit dekat area sini lah. Yang ni pun again aku punya idea untuk exit bila mana ada 5 minute candle close below this level lah. So tapi bila aku tengok ada momentum sangat besar, aku dah exit lah kat area di sini lah. Okay, aku exit all kat area sini. So hari ni supposingly, kalau ikut aku punya trade idea, aku tak sepatutnya rugi besar. Hari ni aku consider rugi besar jugalah, sebab lebih pada RM1,000. Kalau ikut idea aku, sepatutnya aku rugi less than 1,000. So memang itu yang aku plan pun. Tapi dah aku buat kesilapan bodoh kat sini. So aku, it's okay, aku just moving forward, dan aku just looking untuk trade better lah besok. Okay, so yep. So I think that's it lah untuk today's recap, a very quick one. So I think one takeaway yang korang boleh ambil daripada trade aku adalah this one lah. Jangan buat kesilapan bodoh. Fokus bila mana execute ataupun key in the order. Dan aku rasa itu yang paling benda yang korang boleh take away untuk today's video. Okay, so aku rasa itu saja. Thank you so much for watching. Assalamualaikum.